Urusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan PRU Dewan Negeri 9 ke-16. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor pada 2 Jun 2026 berhubung dengan pengisytiharan pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 dan pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri 9 pada 5 Jun 2026 mengenai pembubaran Dewan Negeri 9 ke-15. Sehubungan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri 9 ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut. Urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 telah dibuka bermula dari 5 Jun 2026, iaitu pada hari Jumaat yang lalu. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup adalah pada 24 Jun 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026 dan bagi kategori 1C, agensi ataupun organisasi, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026. Bagi urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 dibuka pada 12 Jun 2026, itu pada hari ini. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup pada 15 Julai 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup pada 10 Julai 2026 dan bagi kategori 1C, organisasi ataupun agensi adalah pada 10 Julai 2026. Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus, manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus. Bagi tujuan memantau aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR akan menubuhkan 56 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 dan sebanyak 36 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 yang turut dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak Polis Diraja Malaysia, pihak berkuasa tempatan dan wakil-wakil calon yang bertanding. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRU Dewan Negeri Johor ke-16 adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemaskini sehingga 31 Mei 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini mengandungi seramai 2,227,926 orang pemilih yang terdiri daripada 2,703,175 orang pengundi biasa, 12,041 orang tentera serta pasangan dan 12,710 orang polis serta pasangan polis Gerakan Am PGA. Sementara itu bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 pula, daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemaskini sehingga 4 Jun 2026.
DPPR bagi PRU Dewan Negeri Sembilan ke-16 ini mengandungi seramai 889,490 orang pemilih yang terdiri daripada 867,151 orang pengundi biasa, 16,884 orang tentera serta pasangan dan 5,455 orang polis. Berikut adalah tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar writ pada 12 Jun 2026, Hari Penamaan Calon 27 Jun 2026, Hari Undi Awal 7 Julai 2026 dan Hari Mengundi pada 11 Julai 2026. Tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar writ 12 Jun 2026, Hari Penamaan Calon pada 18 Julai 2026, Hari Undi Awal pada 28 Julai 2026 dan Hari Mengundi pada 1 Ogos 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.